Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini saya akan lakukan eksplorasi malam bersama dengan sahabat-sahabat saya yang berada bersama dengan saya. Nampak cerah muka aku. Macam ni lah. Tu nampak cerah sangat kan. Nampak sipi-sipi pun tak apa. Oke, malam ni kita masih berada di lokasi yang sama tetapi eksplorasi malam. Oke, stay tune. Apa-apa pun jangan lupa subscribe, like and share. Sembunyi sebalik kegelapan, malam sunyi bertukar alam. Yang siangnya lena, malam mula menjelma, hadir sedari senja kala. Kuat aura bila tengah malam tiba, jelmaan berbagai rupa kala malam ia menerpa. Malam adalah siang harinya, menerawang seluruh kegelapan. Wangian serta hilaian ngeri memecah hening malam yang sunyi. Datang tidak dijemput, pulang tak dihantar. Tak perlu untuk takut, minta lindungan yang esa. Sebalik malam yang sunyi banyak menyimpan rahasia ngeri, perlu dirungkai dan dicari. Segala misteri akan diselidiki. Apapun yang ada di sini cukup sekadar memerhati. Engkau di sana, aku di sini, cukup kita pisah di sini. Datang tidak dijemput, pulang tak dihantar. Tak perlu untuk takut, minta lindungan yang esa. Sebalik malam yang sunyi banyak menyimpan rahasia ngeri, perlu dirungkai dan dicari. Segala misteri akan diselidiki. Apapun yang ada di sini cukup sekadar memerhati. Engkau di sana, aku di sini, cukup kita pisah di sini. Datang tidak dijemput, pulang tak dihantar. Tak perlu untuk takut, minta lindungan yang esa. Bawa mic. Mana kan ada orang bawa stand. Allahu Akbar. Okey. Hati-hati ya, hati-hati ada lubang. Sentiasa perhatikan kaki di bahagian bawah dan juga Laju masuk stand. di pokok-pokok. Saya bawa syuhada jalan ni. Nanti bagi alang lu. Bunyi kereta api. Bismillah.
Kita tak sampai sini dah pagi tadi. Tak. Hantu Jebon. Dia jadi hantu Jebon. Doremi. Dia baru betul hantu Jebon. Saya tak pasti rumah apa. Sebab sini ada perjalanan. Mungkin tentera kot duduk sini. Video. Usah ditambah bara yang tersimpan. Ni pintu ni. Tapi dia punya rare dia ni dia punya spring pintu ni. Semalam bunyinya ni. Semalam bunyinya ni. Ni sebab dia video tu dekat grup tim yang pulus semalam. Nanti kita dapat lagi session. Boleh cakap semua je lah. Tak mandi sama dulu. Di mana? Minggu tak boleh tunjuk. Tengok tandas dia. Boleh cangkung, boleh duduk. Yelah, dia buat cuba sini dulu baru boleh tak tu. Beg ke? Jadi kata beg. Bukan benda tu. Yelah tu pokok tu. Pokok tu. Tengok daun dia kenal lah. Semalam aku bawa hantu naik motor. Wah. Bawa hantu naik motor Ya Allah. Macam mana tu? Kat mana tu? Mana tu aja? Saya tak dapat nak masuk sebab nampak lantai dia dah berlubang. Ni orang pandai dia. Yang boleh detect. Detect di konan. Ada bi juga. Ada bi. Saya pegang kamera dulu. Pak Long Tanjak. Terima kasih. Seni banner lama, cantik. Walaupun nampak simple kan, tapi sekarang mana nak jumpa? Benda-benda macam ni mana kita nak jumpa dah, tak ada dah. Kalau kau tengok dekat, korang tengok dekat pintu dia tu. Lepas tu kalau rumah British, mesti ada pintu cowboy ni. Dia mesti ada. Tak boleh tak ada. Macam, ni lebih kurang macam rumah quarters yang saya duduk dulu, 6 bilik. Ni apa pula ni? Okey, saya bersama dengan sahabat-sahabat yang lain sedang explore sebuah rumah yang mungkin dijadikan pejabat kat sini. Tapi tengok daripada dinding tadi mungkin pejabat tentera kot. Mungkin pejabat tentera.
kira tempat operasi orang lah kat sini kan. Jadi pada pengamatan saya lah kan, quarters ni cantik, sini banner dia cantik, segala-galanya cantik lah kan. Cuma saya tak berkesempatan datang pada waktu siang tadi, jadi saya datang pada waktu malam dan melihat sendiri akan keindahan tempat ni. Tapi itulah, saya tak puas hati, saya tak dapat datang siang tadi. Kalau tak, mungkin saya mungkin boleh tengok keadaan sekeliling, saya boleh bawa korang keadaan sekeliling. So esoknya saya nak balik lah. Saya tak berada di kawasan ni lagi. Jadi saya akan berada di satu tempat juga di negeri Pahang, dan insyaAllah mungkin lebih rare dan juga ekstrim. Okey semua. Okey, malam ni bukan sekadar ada yang buat live, tapi ada juga, kita juga ada memberi sedikit ilmu lah kan, mengenai pembuatan rumah pada zaman dahulu, fakta-fakta yang menarik. So kalau ada penampakan apa-apa, itu adalah secara kebetulan saja dalam live ataupun rakaman yang sedang dilakukan. Sekarang ni tempat ni dekat dengan lapangan terbang kan. Mungkin kemungkinan pernah menjadi pejabat UDM. Tak ada. Office. Dia sebenarnya dia tak ada lah dekat sangat dengan apa tu Airstrip atau apa-apa. Cuma ini adalah bandar persinggahan. Bandar persinggahan, nak pergi Kelantan apa semua mungkin kena orang transit kat sini. Sebab itulah dia ada jadual perjalanan train tu. Sebab ada tentera-tentera yang naik train, mungkin dia transit kat sini, esoknya orang bergerak. Ke sana JPJ punya apa tu jadual. Jadi sebenarnya kami pun tak tahu, tapi kita tengok macam ni, ini andaian kami sajalah, andaian. Sama ada benar ataupun tidak, jadi korang boleh komen-komen nanti ya. Waalaikumsalam Aida. Terima kasih. Ya, dan bahaya. Baik, terima kasih. Lantai banyak airport. Yang belum masuk, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Join lagi, bantu share. Yang kita berapa? Ular telur ular tu. Kan, burung-burung. Banyak. Siapa yang mak? Kenapa kat sini? Burung ke kelawar? Kurang. Tak tahu. Kan? Macam tengok Tapi nampak macam ni. kelawar ni. Tengok kelawar. Ya. Dia bersemadi kat sini. Mungkin kelawar. Bersemadi je. Jadi ni kuburan dorang lah ni. Banyak. Tapi ni bulu burung lah. Bulu burung. Ya. Oh, ya Allah. Sebab saya jumpa bangkai juga kat dalam. Lain macam. Orang yang geng tidur mati. Lain macam kat sini. Orang ada geng tidur mati. Kita pun tak tahu keadaan luar bangunan ni macam mana. Allahu Akbar. Itu dapur. Dapur. Okay, saya bawa orang ni eksplorasi
nak merasa sendiri macam mana pengalaman berada di kawasan-kawasan rumah tinggal yang penuh sejarah ni kan. Macam orang konten orang lain, saya konten saya lain. Berada di Kuala Lumpur, di kawasan-kawasan lama. Syahda, terima kasih. Saya Syahda, terima kasih. Dan cukup anak tinggal dia. Juga. Kurang cek bantu saya. Nak laluan dia. Ini laluan dia ni. Oh, laluan dia. Ini laluan dia. Tengok ni. Kamera. Tengok. Ni laluan dia. Ada penunggu dari jauh tengok kau. Ya, betul. Biarkan. Ni dah berpuluh ni. Biarkan. Berpuluh. Rasa panas. Hai, labubu. Labubu, hai, welcome. Ni jalan dia. Tengok jalan dia. Ini jalan. Jalan dia. Jalan dia. Dia macam seorang penglima, benar. Waalaikumsalam. Dia penunggu tempat ni sebenarnya. Dia penjaga tempat ni sebenarnya. Dia nak fix. Kalau tak ada. Hello Labubu. Hello. Help me share. Tak boleh. Kat mana tu pun ada kat orang dia semua. Tapi penglima tu tak kacau orang, ya betul. Kita datang dengan niat baik. Kita datang dengan niat. Niat kita hanyalah untuk explore, melihat dan merasai. Kalau ada rezeki kita dapat melihat, kita dapat merasai dan mendengar. Itu Nambawi dia sedang buat kerja. Jadi saya kerja saya. Thank you. Okey, baiklah sahabat-sahabat semua. Maka berakhirlah sudah eksplorasi kita bersama dengan sahabat-sahabat yang lain yang menyertai eksplorasi malam ni. Jalan malam kita malam ni. Alhamdulillah masing-masing pun berpuas hati dengan eksplorasi ini. Okey, tujuan eksplorasi ini adalah untuk berjalan malam, menikmati suasana keindahan malam dan melawat tempat-tempat yang sunyi. Okey, maka dengan ini sahabat-sahabat semua, berakhir sudah eksplorasi kita pada malam ini bersama dengan sahabat-sahabat yang lain di belakang yang sudi mengikuti, sudi join aktiviti malam bersama dengan saya, Amir Vlog. Aduh. Oh, seram muka aku ni. Okey. Bye-bye semua. Kita jumpa dalam video eksplorasi yang akan datang. Lebih menarik, lebih ekstrim semestinya di Amir Vlog. Bye-bye. Aku berjalan dalam kegelapan antara hutan, malam dan bayangan. Tak peduli siang ataupun sore.